Hello semua, nama aku Reni, bukanlah nama yang sebenar. Tugas aku seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah yang terletak di kawasan pedalaman Sarawak. Jadi demi menjaga aib kawasan tersebut, biarlah nama kawasan dan sekolah itu aku tak sebut. Tapi entah kenapa aku rasa aku nak kongsikan kisah seram yang aku alami sendiri sepanjang aku mengajar di sekolah ini. Dan kisah dan peristiwa ini memang tidak akan boleh aku lupakan. Kisahnya bermula bila aku bertugas sebagai warden asrama perempuan. Aku seorang yang agak tegas dengan murid-murid. Pantang bila aku menjerit atau aku jeling, pasti murid-murid akan terketar-ketar ketakutan. Biasalah kan, bila aku baru bertugas sebagai warden, dan bila aku marah, mereka pasti akan takut. Bila aku suruh buat sesuatu, mereka juga akan buat. Bukannya apa, ataupun bukan saja-saja aku nak marah mereka. Oleh sebab aku kena pikul tugas ini dan mahu mendidik mereka menjadi murid yang berdisiplin, aku kena buat sebegitu. Bukan aku seorang je yang punya niat seperti itu. Dan aku yakin guru lain pun mereka juga berniat seperti aku. Jadi kejadian yang masih tak dapat aku lupakan ini berlaku sekitar jam 6 pagi, iaitu sewaktu sesi roll call. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah, semua murid harus turun berkumpul pada waktu pagi. Siapa yang lambat berkumpul pasti akan dikenakan hukuman. Jadi pagi itu semua murid sepatutnya sudah berkumpul dan berada di Dewan Perhimpunan. Bangunan asrama ini ada 3 tingkat. Itu kau orang boleh bayangkan lah. Sebagaimana prosedur biasa, aku akan membuat rondaan dari tingkat ke satu tingkat sampailah ke tingkat 3. Tujuan dia bagi memastikan tak ada sesiapa pun murid yang tertinggal di dalam bilik. Setelah aku periksa semua bilik dan aku yakin semua bilik asrama kosong, aku pun turun dari tingkat 3 ke tingkat 1 untuk menyertai murid-murid di dewan. Tapi masa ini ada satu benda yang pelik berlaku. Semasa aku sedang berjalan ke dewan, mata aku tertangkap terlibat seorang murid perempuan di tingkat 3. Waktu itu aku nampak dia sedang berdiri menghadap cermin sambil menyikat dan memegang rambutnya. Mulut dia aku nampak seolah-olah seperti sedang menyanyi. Aku bertambah pelik. Tadi aku dah pastikan betul-betul dan aku yakin ke semua bilik di tingkat 3 aku dah periksa. Semuanya kosong dan kenapa pula tiba-tiba ada murid masih di situ. Tanpa berlengah, aku terus menjerit dari bawah. "Hoi, siapa yang masih di atas tu? Turun sekarang." Tapi dia buat tak tahu. Aku pun jerit dengan nada yang lebih keras lagi. Dan aku kata, "Dalam kiraan 3, kalau kamu tak turun, saya sendiri akan naik ke atas." Sekali lagi, budak itu tidak mengendahkan arahan aku. Tapi kali ini, aku nampak reaksi dia agak berbeza. Dia bangun perlahan-lahan sambil menyikat rambutnya dengan lembut, sambil dia berjalan santai ke arah yang lain, sehinggalah dia hilang dari pandangan aku. Jadi aku pun menunggu dia di pagar asrama perempuan, tunggu dia turun sampai ke bawah. Kerana memandangkan waktu itu hanya aku seorang sahaja warden di situ. Tunggu aku budak itu turun dari situ, tapi masih juga tak turun-turun. Aku dah mula panas dah ni.
Aku ambil keputusan untuk naik semula dan mencari budak itu. Sebaik aku masuk ke bilik tempat yang aku nampak dia tadi, punyalah aku terkejut. Bilik itu kosong. Budak perempuan yang aku nampak tadi tak ada di situ. Aku pusing satu asrama perempuan untuk cari dia, tapi sia-sia kerana memang tak ada sesiapa pun berada di situ. Dan semasa aku hendak turun semula melalui tangga ke tingkat 1, alangkah terkejutnya aku apabila aku terserempak dengan budak tadi. Tapi kali ini di tangga. Aku tegur dia dengan nada marah. Kenapa tak turun? Masa saya jerit suruh turun tadi. Budak itu tak menjawab. Dia hanya berdiri kaku di depan aku. Tapi posisi dia membelakangi aku. Dia hanya mendengus perlahan dan disusuli bunyi desahan. Aku waktu itu cuba untuk kawal emosi marah, tapi situasi berubah menjadi sangat menakutkan. Tiba-tiba bunyi desahan dari budak itu bertukar menjadi bunyi hilayan yang menakutkan dan menyeramkan. Dia mengilai sekuat hati. Waktu itu aku dah mulai panik. Tanpa aku fikir panjang, aku terus lari menuruni tangga. Aku dah tak toleh lagi ke belakang untuk tengok muka dia, sebab naluri aku kuat mengatakan itu bukan murid biasa. Sebaik saja aku sampai di luar pagar asrama, aku terserempak dengan pengawas dan beberapa orang guru. Mereka keheranan melihat aku berlari dalam keadaan ketakutan. Kenapa ni cikgu? Tanya salah seorang dari mereka. Dengan suara tergetar-getar, aku menjawab, ada budak perempuan lagi dekat asrama. Dahi seorang pengawas itu terus berkerut dan dia menjawab, mana ada budak lagi di asrama tu cikgu? Saya dah periksa dah dan ambil pun sudah kehadiran mereka. Semua murid-murid ada di sini cikgu. Jawapan itu membuatkan aku tersentak. Jadi siapa murid perempuan yang aku terserempak tadi? Adakah dia manusia atau bukan? Diorang semua di situ memang nampak muka aku dah pucat. Aku tak perlu cerita lagi. Memang diorang tahu aku ada nampak sesuatu. Jadi aku ceritakan semua yang aku jumpa kepada pengawas dan guru-guru di situ. Tapi aku minta agar mereka rahsiakan cerita ini daripada ketahuan pelajar-pelajar asrama yang lain, supaya mereka tidak takut. Hari ini sudah 5 tahun aku bertugas di sekolah ini, dan itulah pengalaman yang betul-betul menguji semangat aku. Banyak lagi sebenarnya kejadian yang menyeramkan berlaku pada diri aku, tetapi kejadian pertama inilah yang paling memberikan kesan kepada aku. Sekian.